kreatif tanpa henti. Idea jadi aksi. Kami TVP Accessories bersiaran di sini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada pagi yang indah ini, kami bersiaran di Institut Aminuddin Baqi untuk menyaksikan pertandingan Festival Nasyid Peringkat Daerah bagi tahun 2026. Bersama dengan saya, para peserta. Siapakah yang paling banyak memberi inspirasi kepada kamu semua? Ustaz saya. Sebab kita orang mula-mula ni kira tahun first lah kita orang buat persembahan kat sekolah menengah ni. Sebab kita orang ni kebanyakan form 1. Jadi kita orang bermula daripada zero. Jadi zero tu Ustazah ada jemput satu ustaz ni. Ustaz ni dia baik lah, baik, handsome. Dan dia sudi nak tolong orang kampung macam kita orang ni. Nak pergi sampai sini. Boleh saya tahu siapa nama ustaz tu? Ustaz Fazil. Sekian, terima kasih. Bersama saya ialah para peserta. Apakah yang ingin disampaikan melalui nasyid kumpulan anda? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab soalan, kumpulan kami membawa lagu yang bertajuk Mencari Yang Halal. Apa yang kami ingin menyampaikan daripada lagu itu ialah kita perlulah mencari sesuatu itu daripada sumber yang halal. Sebagai contoh, kita tidak mengamalkan judi, riba dan selebihnya lah. Bersama saya ialah para peserta. Apakah perasaan anda setelah mempersembahkan nasyid sebentar tadi? Perasaan kami amat lega sebab dah lama sangat training daripada bulan puasa lagi. Kita orang pulun sampai habis. And then hari ni kita orang keluarkan semua. Sampailah lega lah, dah tak nervous lah, dah tak gelabah. Sekian, terima kasih. Bersama dengan saya, guru bimbingan nasyid pada hari ini. Ustazah, apakah cabaran utama yang Ustazah hadapi sebagai guru pembimbing dalam pertandingan nasyid? Untuk nasyid kali ini, palingnya cabarannya masa lah. Sebab mereka kena berlatih bulan puasa. Dan lepas puasa raya terus pertandingan dalam seminggu. Itu cabaran paling besar untuk mereka. Soalan utamalah bagi saya sebagai guru pembimbing penyedi mereka semua. Bersama saya, Puan Hafizah binti Idris, penolong kanan co-curriculum series. Puan, bagaimanakah co-curriculum mampu mencukil bakat murid dalam bidang nasyid ini? Terima kasih. Nasyid adalah salah satu daripada aktiviti co-curriculum kita yang kita letakkan di bawah kelab kebudayaan dan juga di bawah surah Al-Falah. Okey, jadi pelajar yang kita pilih, kita buat audition dalam semasa aktiviti co-curriculum. Kita pilih yang berkelayakan untuk menjadi peserta nasyid kita dan kita kembangkan bakat mereka ni melalui aktiviti-aktiviti yang kita jalankan di sekolah. Jadi kelab nasyid ni berpeluang untuk mengadakan persembahan dalam acara-acara rasmi sekolah lah. Jadi di situ kita dah memberi mereka latihan, okey, untuk berada di pentas, untuk berlatih menyampaikan nasyid dengan cara yang terbaik lah. Dan kita juga ada jurulatih luar yang kita bawa untuk melatih para peserta kita. Jadi daripada aktiviti yang kita jalankan ni, pelajar-pelajar dapat mengembangkan bakat terutama dalam bidang nyanyian nasyid dan seterusnya mempelajari teknik-teknik menyampaikan nasyid dengan lebih baik lah. Bersama dengan saya, Puan Hajah Serina binti Jaafar, pengetua series. Bonda boleh berikan sedikit kata-kata semangat bagi para pemenang? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Bonda ingin mengucapkan tahniah kepada semua yang menang. Tak kira lah hari ini siapa yang menang, siapa yang tak menang itu dah bukan lagi persoalan. Ya, tetapi yang menang itu Bonda ucapkan tahniah. Kepada yang belum lagi, Bonda harapkan tidak berputus asa. Kepada yang mewakili negeri Selangor, iaitu Sponsam BDST, ucapkan tahniah, teruskan berjuang dan berikan nama yang baik kepada daerah
Sepang di peringkat negeri nanti. Good luck to you. Nama saya Ustaz Akmal Amri bin Muhazar, Ketua Jemaah Hakim. Ustaz, apakah peranan paling penting yang untuk menilai pemenang pertandingan nasyid ini? Baik, yang pertamanya kami di pihak juri menilai dari segi 5 aspek lah. Dari segi suara, lagu, muzik, persembahan dan juga lirik. Tapi apa yang untuk makluman semua, markah yang tertinggi yang perlu kami juri adalah bahagian suara lah. Jadi suara memainkan peranan yang sangat penting untuk menentukan pemenang lah. Tapi walaupun suara itu markahnya tinggi, tapi memerlukan kepada keseluruhan aspek persembahan lah. Maksudnya dari segi lagunya, muziknya, semua kena buat sehabis baik lah. Jadi itulah yang menentukan pemenang kita pada hari ini, insyaAllah. Bersama dengan saya, para pemenang. Apakah nama kumpulan anda? Nama kumpulan kami ialah Wajidan. Berapa lamakah anda telah berlatih? Kami tak ingat betul sebenarnya tempoh lama, tapi yang kami tahu kami start selepas puasa. Apakah elemen utama untuk memasuki pertandingan nasyid ini? Elemen utama yang patutlah kita ada ialah seperti showmanship, iaitu bila kita di atas pentas kita dapat deliver cara kita perform supaya kita boleh menangkap perhatian audiens. Dan untuk pemain perkusi, saya rasa tempo adalah amat penting kerana tanpa tempo memang performance akan kurang lah. Bersama saya Ustaz Azrul dan Ustaz Rifai dari unit Pendidikan Islam PPD Sepang. Baiklah, kata-kata Ustaz untuk pemenang Festival Nasyid Sekolah Menengah Daerah Sepang. Okay, baik, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada SMK Seri Sepang kerana dapat mengelola Festival Nasyid pada tahun ini dengan sangat baik. Bagi pemenang Festival Nasyid sekolah menengah peringkat daerah Sepang pada hari ini, saya ucapkan tahniah kepada kumpulan Wajidan, iaitu mewakili sekolah agama menengah Bandar Baru Salak Tinggi. Ustaz mendoakan, saya dengan Ustaz Rifai mendoakan yang terbaik untuk Wajidan ke peringkat negeri pada 5 dan 6 Mei yang akan dilaksanakan di Kelang, insya-Allah. Semoga dipermudahkan dan saya harapkan Wajidan dapat mengungguli negeri Selangor seperti mana yang telah pun kita capai pada tahun 2023, 2024. InsyaAllah kita akan menghantar Wajidan sekali lagi mewakili negeri Selangor ke peringkat kebangsaan, insyaAllah. Baiklah Ustaz, apakah cabaran utama untuk menguruskan Festival Nasyid ini? Baik, terima kasih kepada TV PSS SMK Seri Sepang. Pertamanya, saya mewakili unit pendidikan Islam PPD Sepang yang merakamkan ucapan terima kasih lah kepada pengelola SMK Seri Sepang dalam menguruskan pertandingan Festival Nasyid sekolah-sekolah peringkat daerah bagi tahun 2026. Berkaitan dengan cabaran dalam nak menguruskan Festival Nasyid ni, semestinya lah nak menguruskan Festival Nasyid memerlukan satu perbelanjaan yang cukup besar. Itu yang pertama. Dengan kekangan kewangan, kita nak menguruskan satu tempat ataupun lokasi pun memerlukan sumber kewangan yang cukup. Tapi alhamdulillah dengan berkat kerjasama dan juga rakan strategik kita bersama-sama dengan IAB, kita dapat melaksanakan Festival Nasyid ini di IAB dengan tanpa bayaran, dan seterusnya kita dapat melaksanakanlah setiap cabaran-cabaran yang ada dengan kerjasama rakan pengelola kita dalam SMK Seri Sepang, dan alhamdulillah akhirnya cabaran-cabaran tersebut kita dapat sama-sama atasi dan dapat sama-sama laksanakan dengan sebaik mungkin Festival Nasyid sekolah-sekolah peringkat daerah dengan jayanya, alhamdulillah. Secara keseluruhannya, Festival Nasyid berlangsung dengan jayanya serta memperlihatkan keharmonian dalam peserta-peserta nasyid ini. Tahniah kepada para pemenang. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Semoga kita berjumpa lagi. TV PSS Series signing out.